Harga emas di public gold sering dilihat lebih tinggi berbanding emas di bank. Ini memang antara persoalan biasa dalam kalangan penyimpan emas. Penjelasannya bergantung kepada matlamat anda menyimpan emas. Pertama, jika tujuan anda hanya untuk melihat angka dalam akaun naik turun, maka emas di bank lebih sesuai. Kebanyakan produk emas bank adalah berbentuk akaun, paper gold, bukan pemilikan fizikal sepenuhnya. Kedua, public gold memberi fokus kepada pemilikan emas fizikal. Anda beli emas dan anda boleh ambil emas tersebut dalam bentuk jongkong atau dinar dengan proses yang lebih mudah dan jelas. Ketiga, walaupun bank ada menyediakan pilihan pengeluaran emas fizikal, prosesnya biasanya lebih ketat, melibatkan syarat tertentu dan kos tambahan. Ini kerana fokus utama bank bukan kepada pemilikan emas fizikal, tetapi lebih kepada simpanan berasaskan nilai. Keempat, dari sudut kos dan akses, ramai mendapati bahawa mendapatkan emas fizikal melalui public gold adalah lebih praktikal dan telus untuk tujuan simpanan jangka panjang. Ringkasnya, jika anda mahu trade atau lihat nombor, bank mungkin sesuai. Jika anda mahu pegang emas sebenar, public gold lebih relevan. Jadi, pilihan bukan soal mana lebih murah semata-mata, tetapi mana yang selari dengan objektif kewangan anda. Perkongsian ini bersifat umum untuk memberi kefahaman asas. Jika anda ingin mula menyimpan emas secara konsisten, pendekatan dan strategi boleh disesuaikan mengikut kemampuan dan matlamat anda. Saya, Sir Farid, dealer aktif public gold, akan bantu anda langkah demi langkah untuk anda capai impian dengan hanya menyimpan emas dengan public gold. Ingat, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Ingat emas, ingat public gold.